Okey, ni tayar bahagian yang bunyi tau. Nampak bila saya pusing, memang sangat kasar. Okay, hai Tik 1 Minit hari ni. Okey, hari ni kita ada satu kes lagi. Kes dia Pro 2 Viva. Okay, apa jadi owner ni dia bawa untuk saya cek lah. Dia kata sebelum ni dia pergi satu kedai, dia nak tukar kedai tayar. Dia pergi kedai tayar, dia ingat tayar. Tapi Alhamdulillah lah, owner kedai tu bagus. Dia suruh dia pergi cari foreman. So dia bawa kat saya untuk cek. So bila saya cek, punca bunyi dengung tu, dia bukan bunyi dengung dah. Dia bunyi keruk-keruk kasar dah. Maksudnya dia punya bearing tu dah memang dah pecah dah. So jom sini saya nak tunjuk. Okey, ni tayar bahagian yang bunyi tau. Nampak bila saya pusing, memang sangat kasar. Dia pusing pun sangat susah. Sebab dia dah hancur dah bearing tu, nampak? Pusing pun susah. Ini bukan brake pad brake dia tak jam, brake dia okey. Tapi bearing dia dah pecah dah, nampak? Kerap. Nampak kerap. Ni. Okey, nak tengok belah sana. Jom saya tunjuk belah yang okey. Yang kanan belah okey. Okey, yang okey kanan side. Kanan side nampak bila saya pusing, smooth je elok. Nampak? Ini tunjukkan bearing dia cantik. Tapi sana side, kiri side memang tak okey. Jadi kalau boleh, siapa yang ada simptom yang bunyi berdengung tu, minta tolong pergi cek cepat-cepat. Jangan anda pakai sampai dia pecah. Nanti kita tak mau jam semasa dalam perjalanan. Sebab abang ni dia nak pergi Kuala Lumpur. Jadi dia Alhamdulillah lah, dia cek dulu. Alhamdulillah kita jumpa. Nanti kita akan tukar. Nanti saya buat video yang lain. So kalau siapa nak cek bunyi, ada masalah dengan kereta ke, nak kita cari masalah, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Sebab hari ni saya